Okay, let's go. Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ni kita nak makan kata resepi original Thailand. So dia mari dengan nasi goreng tom yum dan dia ada Pad Thai. Ni orang panggil resepi original Thailand. So kita akan mencubanya. Kalau sedap kita puh, kalau tak sedap kita beritahu tuan kedai. InsyaAllah kita try setara mana. So kita akan try mula-mula nasi goreng tom yum. Nasi goreng tom yum dia ni kita try sebab bunyi kata best seller antara yang terbaik sekali. Kita try setara mana. Baru masuk guys. Dia panas-panas lagi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dia ada seafood, ada udang. Nama lagi nasi goreng tom yum, mesti ada seafood kan. Okey, kita try setara mana. Dia rasa tom yum lah sebab nasi goreng tom yum. So yang mana rasa suka pedas, korang boleh sagih untuk pedas lah. Kalau tak suka pedas, kurang ke pedas. Koyak aku tu pedas. Panas sebab mau masuk air panas. Tapi memang sedap, memang berpuas hati makan. Dia cukup rasa. Memang orang kata makan ni kalau cukup rasa confirm memang sedap. Itu yang kita nak dalam masuk ke. Ni Pad Thai goreng tak? Ya, Pad Thai goreng. Ni Pad Thai goreng ni. Dia best seller Ya, best seller. Pad Thai goreng ni dia best seller. Dia ada bagi lada kering dengan kacang tumbuk tak? So dia bagi rasa lima. Ni. Dia resepi dia original Thailand So kita push lima tu. Kita gaul-gaul kasih sebati. Pertama kali try ni. Pad Thai ni. Kecek kau siap dah jadi ni. Udah pun banyak. 1, 2, 3, 4. Ni apa dia weh? Dah bagus Malah kita tak kenal benda baru Panas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Pertama kali saya tengah. Ni pertama kali saya tengah memang sedap. Lembut molek. Dia memang fresh lah. Memang sedap. Kalau nak makan, puas 5 sikit lagi. Kalau kau nak pedas sikit, bubur lah sebut lada. Kita gaul-gaul tu. Memang puas hati lah makan. Mana nampak video ni, pakat-pakat mari deh. Memang sedap semua hati lah. Orang kata memang puas hati makan dengan sedapnya, dengan cukup rasanya. Perfect lah kita boleh kata makanan ni. Ni orang kata makanan tersedap bila kita makan. Bila rasa sedap kita makan, puas hati, memang confirm. Kenikmatan tu akan rasa terselok. Apalah tu kerja buat sedap sangat ni. Puas hati makan. Memang sedap. Okey. Yang mana nampak video ni? Pakat-pakat sini kau. Antara dua menu ni memang best seller dia. Korang kalau makan ke, biasalah kita makan, kita ambil sikit korang akan tengok macam mana. Tapi bila korang makan, contohlah sekali puak. Sedap biasa amat sekali. Tak ada 2 minit nak habis tu. Di mana nampak video ni?
kakak mari. Makannya buat party. Sedap. Harga berpatu teh. Dijamin 100%. Memang sedap. Memang.